Malaysia sebenarnya ada 870 pulau. Tapi kenapa kita asyik pergi Langkawi je? Kalau korang fikir yang dekat Malaysia ni cuma ada 3 ke 4 pulau je, sebenarnya korang silap tau. Dekat Malaysia ada lebih 870 pulau. Tapi itulah yang kita tahu end up Langkawi, Pulau Pinang, Tioman dengan Pulau Redang. Tu pun sebab ada chocolate duty free ataupun pernah jadi lokasi drama TV3. Yang lain kita macam tak tahu pun. So korang tahu tak sebenarnya ada pulau dekat Sabah Sarawak yang memang cantik-cantik gila, yang air dia jernih sampai boleh nampak ikan. Tapi kenapa bila kita cuti kita tetap buka Agoda cari hotel dekat Cenang? Yang lagi kelakar tu, ada pulau yang orang Malaysia sendiri tak tahu wujudnya pulau tu. Tapi Mak Saleh boleh travel 10 jam naik bot 3 kali semata-mata nak camping dekat pulau tu. Yang kita ni pula sibuk duk tanya, dekat Langkawi dah ada Starbucks ke? Bayangkanlah kalau kita explore satu pulau seminggu pun belum tentu akan habis tau. Mungkin akan ambil masa 17 tahun untuk habiskan explore semua pulau yang ada dekat Malaysia. So sebenarnya Malaysia ni bukannya tak ada tempat yang best. Sebenarnya banyak je pulau yang best yang kita boleh explore. Cuma kadang-kadang kita macam limit kan nak tempat yang ada aircon, nak yang best. So korang pernah tak pergi pulau yang orang tak pernah pergi and orang tak tahu pun dekat Malaysia wujud pulau tu? Cuba drop dekat komen. Korang kalau nak lagi banyak info menarik macam ni, boleh dapatkan buku siri 100 Fakta dekat beg kuning atau beli dekat showcase kami.